Assalamualaikum, selamat datang ke channel Razif Yaakob. Dah lama aku tak buat konten ni, dekat 10 hari kot rasanya lah. So hari ni aku nak bercerita santai je berkenaan motor Honda Dash 125 Fi aku. Lama aku tak cerita pasal Honda Dash aku. Sorry guys, dia bunyi bising sikit. So kita tengok intro ni dulu. Stay tune guys. Okey, macam inilah keadaan motor aku. Dah lama aku tak buat konten pasal motor aku ni, nak bercerita pasal motor aku ni. So apa yang berubah, macam biasalah, inilah cap ni aku dah spray dah warna silver. So masalah motor aku ni satu dua lah. Ni aku punya disc ni dah teruk lah. InsyaAllah nanti aku akan tukar aku punya disc ni. So apa suggestion korang, cadangan korang, aku nak tukar brand apa? Nak tukar apa aku punya disc ni, dengan aku punya apa yang brake pump ni. Itulah masalahnya. Bila bawa motor berbunyi kan, rupanya disc aku dah bercalar dah. Padahal aku dah baru tukar je lining tu. Jadi masalah lagi. So dah makin teruk lah. Tengok ni, makin teruk dah, bercalar dia. So kita pusing dengan motor lah. So spray ni bagus lah, spray ni bagus. Aku dah spray exhaust aku ni. Helmet tu tak tahulah bila lagi nak tukar helmet tu. InsyaAllah nanti ada rezeki kita tukar helmet baru. Okay, aku minta tolong pada subscriber aku untuk share video ni dan video-video yang lain dalam channel YouTube aku, untuk aku capai 4,000 tontonan, untuk aku dapatkan monetiskan aku punya tontonan tu YouTube aku. So aku akan lebih semangat untuk buat YouTube aku, channel YouTube aku ni. So aku minta korang support lah, support aku, sharekan video-video aku yang aku buat kat channel YouTube aku untuk aku capai 4,000 tontonan. Okay, siapa yang belum subscribe channel aku lagi, minta tolong subscribe, like, share and comment guys. Assalamualaikum, jumpa lagi di next video.